Madap geng, stadium untuk UFC Freedom 250 hampir siap, atau lebih tepat je yang akan masuk hari Senin nanti. Jadi macam yang korang tengok, jom kita review macam mana dah stage tu. So macam yang korang boleh tengok geng, bumbung tu pun dah nak siap, kerusi pun hampir semua dah ada. Betul depan White House tu korang nampak di situ. Lawa juga tengok tu. Dia macam ada pertembangan gambar US tu. Yelah, nama pun fight dekat White House, dekat sana mesti dah ada tembakan bendera US tu kan. Ini pemandangan tak waktu malam lah kalau tengok. Lawa syak, sumpah. Macam stadium TDT kan. Tapi ni lagi lawa, tengok kalau boleh nampak tu. Tu langgang tu pun dah siap dah. Mantap lawa. Ini pemandangan waktu siang, yang tadi tu malam, yang ni pemandangan waktu siang. Tu dah habis siap dah. Aku rasa dah siap dah aku ni, 99% dah siap dah ni. Jadi macam tu lah. Korang dah siap belum? Korang dah standby semua untuk fight dekat UFC Freedom 250 nanti. Korang sokong fighter mana? Drop apa komen. Jangan lupa geng, aku dah beritahu Ilya Topuria ada fight di, jangan lepas keluar. So geng, kalau korang minat dengan konten macam ni, jangan lupa follow vlogsimple.com. Ciao.